Assalamualaikum semua. Pertama kali je kita datang dekat tempat yang betul-betul ramai orang ni guys. Saya bawa satu kotak Rolex Saya nak main teka-teki sikit dekat orang ramai. Bukan satu kotak guys, 3 kotak. Wow. Kita tengok siapa mangsa dia. Jom guys. Random je kita nak tanya siapa yang jawab betul ada Rolex ke tak. Saya nak bagi dia surprise. Bang, Assalamualaikum bang. Bang busy bang. Jom main teka-teki bang. Kan nak main teka-teki tak? Dia ingat macam kerja insurans tu. Atau you kakak nak main teka-teki tak? Teka-teki tak? Kak, main teka-teki. Jom main teka-teki. Tak nak. Oh bukan ni. Syok boleh. Assalamualaikum kakak. Kakak, nak pergi mana kak? Nak pergi kak. Sini kak. Tenang. Woi, susah betul rejection. Hello miss. Jom main game? Tak, nak teka je. Seminit je. Ke betul I bagi hadiah? Ni. Tahu tak? Kau tak apa? Tahu tak apa? Jom lah main. Ni kalau saya follow ni sampai balik rumah ni. Bang, jom main teka-teki. Kalau betul dapat hadiah. Buat je lah, try je lah. Abang dan kakak kena pilih satu kotak yang betul. Kalau betul dapat hadiah. Sekarang ni ada 3 kotak. Tahu tak ni kotak apa? Logo dia macam Rolex. Original Rolex. Tapi ada satu kotak je yang betul. Kalau jawab betul, kita bagi hadiah. Jadi dah sedia nak teka? Mana tahu ada rezeki ni? Ish. Mana? Tiga-tiga. Tapi tak boleh pegang betul-betul mana satu? Awak bang, 3 je ni. Mana satu? Kita tengok betul ke tak betul. Yang ni betul ke tak betul ni. Bukan rezeki. Abang tahu nilai dia berapa? Original. Tak ada rezeki abang kakak Kita jumpa lagi ya. Bye. Hello miss, sorry ganggu. Jom main teka-teki. Kalau betul dapat hadiah. Nak tak? 10 sen. Nak ke tak nak? Tak nak? Okey. Hadiah apa? Cuba teka ni kotak apa? Rolex. Original Rolex. Kalau kakak jawab betul, mana tahu ada rezeki kakak. Dalam 3 kotak ni, 1 kotak je ada 1 Rolex tu. Kalau betul, saya bagi hadiah. Nak ke tak kak? 1 kotak je ada. Kotak yang lain tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok. Hadiah untuk kakak sebab kakak jawab betul. Hadiah untuk kakak. Cantik kan? Jam yang saya jual dalam live, nilai dia ribuan ringgit kak. Apa tengok dekat material glass dia. Diamond dia. Yang ni sapphire crystal glass. Dia guna genuine synthetic diamond. Kali saya juga. Dia stainless steel, bateri percuma, ada towel, ada sertifikat. Kak ni nama apa? Kak Eka. Rezeki kakak RM100. Terima kasih. Sama-sama. Jadi sebelum tu, nanti siapa yang jawab betul kan, anda tahu ada rezeki kakak, kita akan buat satu live, live besar-besaran. Kita akan umumkan siapa yang dapat Rolex yang betul tu. Di dalam akaun apa? Akaun Ama 13 MCN. Akak ni pernah tengok kita lah guys. Nanti kakak follow. Lepas tu ada satu akaun lagi, Lux Watch, yang buat live dekat sini. Dia akan umumkan siapa yang dapat Rolex yang betul tu. Ni anak akak ke? Nani? Adik bongsu. Macam tak Instagram? Siapa yang nak dapatkan Rolex ni 27 hari bulan 7 pada hari Isnin, tepat pada jam 9 malam, saya akan buat live mega besar-besaran untuk mencari siapa yang bertuah dapatkan Rolex. Setiap pembelian, tak kiralah 1 ke 2 ke 3 ke, tapi syarat dia yang beli dalam live saja tau. Jangan lupa follow akaun Lux Watch, sebab dekat situlah kita akan bagi tahu siapa yang dapat.